bukan fresh graduate, dia belum bekerja. Dia tak ada payslip, dia tak ada bank statement. Macam mana cara dia nak submit? Cuba beritahu macam mana cara dia nak submit. Dia boleh pakai apa? Dia boleh pakai guarantor. Siapa yang boleh jadi guarantor untuk dia? Disarankan untuk terutama untuk ibu ayah ataupun adik-beradik ataupun pasangan suami ataupun isteri bagi yang dah berkahwin. Tiga kategori ni boleh jadi guarantor untuk student. Pastikan guarantor tu yang bekerja lah, dia ada payslip, dia ada bank statement yang kukuh. Syarat jadi guarantor ialah tak high commitment, tak blacklist dan gaji mestilah tinggi, gaji mestilah strong. Apa dokumen yang diperlukan? Dokumen diperlukan ialah dokumen apa? IC student. Kalau student tu ada lesen, boleh bagi lesen student, dan sebagai bukti awal seorang pelajar boleh bagi kad student. Okey. Tapi andai kata student ni tak ada lesen, boleh bagi lesen guarantor. Guarantor ni perlukan apa? Perlukan payslip, bank statement dan perlukan payslip, perlukan bank statement, dan kalau student tadi tak ada lesen, perlukan lesen guarantor lah. Lesen guarantor. Dan of course, kena perlukan IC guarantor. Tiga kategori ni, ibu ayah, adik-beradik ataupun pasangan boleh jadi guarantor untuk student. Dan nak dapatkan rebate, awak mesti bagi kad student. Kad student depan belakang untuk tebus rebate sebanyak RM1,000 pada bulan ini. Kelebihan awak beli kereta Myvi apa? Kereta dia kan kecil. Kecil comel macam Azia. Yang pertama adalah senang parking. Nak buat pergi balik kerja senang sahaja. Lepas tu jimat minyak. Jimat minyak. Okey, 1 liter boleh pergi sejauh 22.2 km per liter. 22 km per liter. Per liter. 22.2 km per liter. Lagi apa? Lagi boat capacity dia. Agak luas juga boat capacity. Okey, boat dia seluas 277 liter. Sangat luas. Orang suka beli banyak barang, nak letak barang dalam boat, belilah kereta Pro 2 Myvi. Lepas tu, kelebihan utama untuk kereta Myvi apa? Of course lah, dia ada ASA system untuk keselamatan awak tadi. Kecuali Myvi G without ASA. Myvi lain, Myvi G with ASA, Myvi X, Myvi H, Myvi F1, semuanya ada ASA system. ASA system dekat depan kereta awak, kat tengah tu. Dia ada 2 mata dekat situ. Gaji bersih kereta Myvi berapa? Gaji bersih mestilah RM2,000 ke atas. Untuk student pun, kalau dia nak submit, dia perlukan guarantor yang gaji bersih kalau boleh dalam 2.5K ke atas untuk jadi guarantor dia. Okay, faham korang? Myvi G without ASA, Myvi G with ASA, gaji bersih dia RM2,000. Myvi F gaji bersih RM2,100. Myvi H gaji bersih RM2,200. Myvi F1 gaji bersih RM2,300 ke atas. Siapa yang nak submit dokumen nak beli kereta Myvi, boleh Roger Fira di bio. Nak tanya apa-apa berkenaan kereta Pro 2, boleh drop komen kat bawah. Nanti Fira buat video untuk reviewkan pertanyaan awak. Okay, komen je dekat bawah.